viral berkenaan dengan isu GST dan juga SST. Ramailah orang yang suruh saya buat video lah kan, untuk memberi pencerahan berkaitan dengan kenapa Perdana Menteri kita ni dia tak faham apa tu GST dan SST. Senang je tuan-tuan, bukan susah pun. Saya nak bagi tahu, kalau tuan-tuan nak jadi engineer, mesti kena belajar engineering. Kalau tuan-tuan nak jadi doktor, mesti kena belajar dalam bidang perubatan. Kalau nak jadi guru, mesti belajar dalam bidang pendidikan. Dan kalau nak jadi orang yang berkaitan dengan kewangan ataupun ekonomi, mesti belajar dalam bidang itu. Jadi Anwar Ibrahim ni belajar apa? Jadi kita bukan susah kita nak menilai seseorang tu. Mana ada orang yang bukan belajar doktor, dia boleh pergi bedah orang. Macam tu jugalah. Anwar ni belajar apa? Dia belajar berkaitan dengan pengajian bahasa Melayu. So orang yang belajar pengajian bahasa Melayu hampir suruh jaga ekonomi negara. Pergi jadi Menteri MOF. Mana nak boleh? Dulu dia jadi Menteri MOF kerana di bawah dia tu, timbalan menteri dia adalah Datuk Afifuddin Omar, seorang yang hebat. Lepas tu Datuk Mustafa Muhammad, seorang yang hebat. Sebab itulah dia boleh dapat nama, bukan kerana dia. Lah ni dia jadi Perdana Menteri, dia jadi Menteri MOF, hampa nampak sendirilah. So macam mana boleh jadi Ministry of Finance, Minister of Finance yang tak faham GST dengan SST? Jadi sebab itulah Anwar Ibrahim ni sekiranya setakat tu saja level dia, maka lebih baiklah dia undur diri dan letak jawatan sebagai Perdana Menteri untuk menyelamatkan negara kita.